Doktor jalanan ni memang dia satu term yang sebenarnya bukan merujuk kepada Dr. Ali. Dia is a team. Saya tanya dia, abang kenapa pening kepala, okey ke tak? Lepas tu benda yang dia jawab kat saya memang terus sentap diri saya. Dia kata saya pening, saya tak boleh tidur malam sebab saya rasa nak bunuh diri. So some benda kecil yang niat saya nak yelah bantu orang tu hilangkan sakit kepala dia je, tapi deep inside sebenarnya dia pening sebab dia hari-hari dia rasa nak bunuh diri. Malaysia punya sistem kesihatan is one of the best in the world. Kan? Up till now we just need to pay RM1 to be checked apa masalah kita, dan sometimes up to RM5 lah kalau ada extra procedure. Yang menjadi isu dia menunggu lama. Bagi saya tak ada masalah menunggu tu is because memang ramai orang perlukan that service. Kalau ada prosedur yang melibatkan darah apa semua, kita orang akan ambil langkah berjaga-jaga, precaution steps dengan glove, mask apa semua kan. Cuma benda tu kita orang gunakan pada prosedur dan betul-betul perlu. OMM Podcast. Anda sedang menonton OMM Podcast. Tanpa tapisan cerita sebenar kami siarkan untuk anda bersama dengan saya Din. Di episod kali ini saya bersama dengan orang yang hebat, muda, berwawasan. Biasalah di OMM Podcast ni memang tetamunya bukan calang-calang. Jadi bersama dengan saya hari ini, saya perkenalkan kepada anda Major Dr. Ali Farhan bin Alimuddin B. B tu stand for bersara, seorang doktor gelandangan, muda daripada saya. Assalamualaikum doktor, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Din. Ya, betul tak sebutan nama dengan pangkat tadi tu? Betul, Major Dr. Ali Farhan bin Alimuddin bersara. Ya, okay. Bersara. Awalnya bersara, soalan pertama. Cukup compulsory service saya for 10 years. Okey doktor. Ya, saya. Kita dah tahu doktor, seorang doktor, tapi kalau kita nak rewind sikit kan, kita nak berkenalan lah ni, kepada penonton podcast, mungkin nak tahu perjalanan doktor sebelum terlibat dengan doktor jalanan. Doktor jalanan adalah topik yang kita nak sentuh sepanjang podcast ni nanti. Tapi sebelum tu, perjalanan tu mungkin boleh jadi inspirasi kepada pemuda-pemudi yang sedang menonton ni. Boleh. Dari mana mulanya tu? Boleh, baik. Okay, so doktor jalanan ni memang dia satu term yang sebenarnya bukan merujuk kepada Dr. Ali. Dia is a team. We have our own team. Kita orang terdiri daripada kita orang 11 orang. Semua ada cerita yang sama di awal kami. So kalau saya cerita tu, it will be about 11 of us actually. Lebih kurang sama. Betul. Itu yang menarik dia. So kita orang sekolah menengah, bermula dari sekolah menengah lah. Kita orang bermula sekolah menengah dekat Maktab Tentera Diraja, Royal Military College. So kat situ biasalah kita orang belajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. So dekat situ kita orang belajar the true meaning of, pada zaman tu kita come from keluarga yang tak senang, orang kata orang susah. So kat situ kita orang belajar usaha untuk belajar betul-betul, untuk kerja disiplin semua tinggi kan. Betul. Kat situ. Very lah. So kat situlah kita orang punya initial punya persahabatan. Dan kita orang semua beruntung dan diberi rezeki untuk sambung pelajaran, bawa beasiswa Angkatan Tentera Malaysia ke luar negara. Kita orang pergi ke Mesir dengan Rusia. Boleh share ke berapa A waktu SPM? 8A. 8A 2B masa tu. So itulah, alhamdulillah that was rezeki kita orang pada masa tu. Di waktu sekolah menengah tu memang dah bercita-cita nak pursue medical? Tak pun itulah, tak tahu pun. Tapi ke 11-11 tu? Ke 11-11 tu di aliran sains. Sebab nak tak nak kita orang nak sama. Betul, kita orang berada dekat kelas yang sama pun. Dari form 4 kita orang kelas yang sama. So kita orang memang aliran sains. Cuma orang kata minat tu ada, tapi tak sangka lah sampai boleh habiskan pun kita orang punya compulsory service sebagai doktor askar ni. Waktu menyambung pengajian lepas SPM tu dah memang terus pergi belajar. Betul. Pergi belajar medical, betul. 6 years dekat sana. Sebelum ambil keputusan tu, sebelum say yes kepada offer tu, tak ada ke macam nak cuba lain lah, law ke? Itu yang berlaku. Kita orang berbincang sesama orang ni juga. 11 orang juga berbincang korang. So macam langgar je lah, buat je lah. So kita orang pergi je lah buat sama-sama. 11 dapat? 11 memang yang dapat tu. Kita orang memang dalam list yang dapat beasiswa tu lah. So kita orang semua
go the journey together. Seronok Inilah circle, orang kata circle sehat lah Betul. Very Kan? positive, very sehat, very bring each other untuk inilah berjaya. Itu yang. Okay, so berapa lama kat sana waktu tu? Kita orang belajar kat sana 6 tahun. Okay. Macam saya sendiri berada kat Mesir masa Hosni Mubarak punya riot tu. So kita orang Korang kat sana? Kita orang kat sana dan kita orang dibawa balik guna Charlie dan kita orang beasiswa ATM, kita orang masuk paling awal kat depan. Dan kemudian kita orang transit kat Jeddah untuk 2 tahun lah. Lepas 2 tahun, 2 minggu, sorry, 2 minggu dekat Jeddah dan kita orang balik kat Malaysia. Transit 2 tahun tu. Itu bukan transit. Okay. 2 minggu dan balik ke Malaysia for 1 year dan kita orang sambung balik belajar. Okay. So Doktor, sorry Tak apa. mencelah sikit kan. Ada tak beza kalau kita study dalam medical ni dekat apa tadi Mesir dengan dekat Rusia, dengan dekat Indonesia, lain-lain negara ni, dia ada beza tak? Bezaan yang paling ketara sebenarnya bahasa nak bercakap semasa Selain bahasa? belajar tu. Tapi dari segi ilmu dia sama. Perubatan ni something yang menarik. Sebenarnya asas ilmu tu sama di mana-mana. Tapi the methodology of belajar tu samalah. Cara anatomi, dia punya cara fisiologi, farmakologi, dia basic dia tu. Tapi applied towards the patient akan berbeza lah. Dari sudut budaya, fahaman. Ada satu yang orang lah duk cerita-cerita sembang-sembang tepi jalan je lah. Kalau study dekat medik dekat India, senang macam nak belajar bedah tu memang bedah orang betul. Betul, dia banyak. Kalau macam dekat negara lain, orang lain. Betul. Benda tu betul ke? Betul. Dia different universiti negara-negara lain ni. Diorang punya capability dan kemampuan diorang sebenarnya berbeza-beza. Macam saya kat Mesir pun sama. Banyak cadaver yang untuk boleh membolehkan kita orang belajar. Tapi at that point sebenarnya itu hanya untuk membina asas kita orang jadi seorang doktor. But to bila dah menjadi seorang doktor, bila asas tu dah kuat, the next thing is to how nak approach the patient. Itu yang lagi penting jadi seorang doktor. Itu pun ada ilmu dia juga ada kan. ilmu Tak boleh dia juga sembrono Betul. 6 tahun tu memang purely for the medicine punya learning je. Okay. Jadi lepas tamat 6 tahun tu terus pulang ke Malaysia? Pulang ke Malaysia. Buat ada housemanship dekat hospital kerajaan for 2 years. But masa kita orang balik tu memang kita orang diberi cuti masa 1 minggu and then kita orang kena lapor ke ATM Angkatan Tentera Malaysia untuk jadi seorang pegawai perubatan dulu. Kita orang angkat sumpah menjadi seorang askar dulu. Okay, berbeza dengan kalau biasa. Awam betul. So kita orang angkat sumpah dan kita orang dihantar buat housemanship. Masa tu kita orang dah jadi seorang pegawai perubatan tentera lah. But after that 2 years baru kita orang pergi ke camp unit infanteri pertama kita orang. So kat situ kita orang start berpecah lah. Kalau tak before ni sama je. Betul. Memang sama, muka sama lah. Nak pergi exam sama, nak balik naik aeroplane sama. Okay. Housemanship stress tak? Stress. Lagi-lagi kalau soalan je stress tak? Memanglah stress. Dia stress kalau kita belajar kat luar negara. Sebab kita tak tahu budaya dengan culture dekat Malaysia ni. Okay. How the system works. Macam mana nak order darah, nak order x-ray, nak kena jumpa pakar tu, pakar ni. Yang tu kita tak belajar dulu. So bila balik nak kena belajar housemanship tu, kita orang kena tahu the system tu. That part is yang difficult untuk orang nak adapt. Sebab tu wujudnya adjustment disorder apa semua tu. Sebab dia nak adapt actually cara pembelajaran di luar negara dan apply to kesihatan kat Malaysia. Tu yang cabaran dia lah. But yang lain tu dia memang susah, memang orang kata mencabar. Tapi itulah cara nak ubah kita orang ni jadi a true doctor. Betul. Sebab kalau saya tak lalu benda tu, saya tak adalah orang boleh call saya 3 pagi dan saya boleh angkat tanpa marah. Sebab saya dah biasa terbangun 3 pagi untuk rawat orang terus. Critical terus kena pergi terus attend. So benda tu something yang dah diajar lah. Itu proses pembelajaran juga lah kan. Betul, it's a process. So saya tak perlu menidakkan benda tu. Kalau tak, I will not become a good doctor lah. Kalau saya rasa benda tu menyusahkan saya kan. Okay. Betul juga tu kan. Terasa pula walaupun saya baru nak berjinak dalam dunia medical lah, tiba nak tukar. Tak ada. Okay doktor. Ya saya. Ke doktor jalanan. Tadi doktor beritahu dah masing-masing dah berpecah dah sebelah seorang ni. Betul. Macam mana boleh datang ilhamnya doktor jalanan? Siapa pencetusnya? Korang 11 orang ni. Betul. Ramai kan? Pencetus dia memang ada one nama ni yang memang saya kena sebut because the credit will be going to him, which is Major Dr. Fairuz bin Ishaq, Ahmad Fairuz bin Ishaq yang bersara, my senior lah, 1 year above. Dia lah yang the main
orang kata pencetus idea ni sebab kan dia mengenali FFG dulu, Food for Gelandangan Tuan Haji Azizan dulu. Sebelum kita orang kenal FFG ni. Food for Gelandangan ni adalah satu NGO lah. Betul, NGO. FYI kepada penonton. Betul, NGO yang telah lama, hampir sedekad berada dekat sekitar KL ni, memang membantu gelandangan. So kebetulan Tuan Haji Azizan Zainal ni memang bekas RMC, bekas OP, kita panggil OP lah, Old Putra. So dia lah yang kenal dengan Tuan Fairuz tu, kita orang punya senior. Dan semasa kita orang dah nak habis dekat end of our service, kita orang dah start bercuti peralihan. Dekat situ kita orang dah jumpa kawan-kawan balik kan. Kita orang dah start rasa rindu nak membantu orang. Sebab kita orang dah biasa tau, within that 10 years tu, every 3 months kita orang memang akan pergi pedalaman. Walaupun masa tu kita orang rasa macam yalah stress sebab kerja kan, tapi benda tu indirectly menanam perasaan kita orang ni untuk membantu orang tanpa perlu dapat apa-apa, tanpa perlu ada niat. The purity untuk membantu. Tiba-tiba benda tu dah masuk dalam DNA korang. Betul, tanpa kita orang sedar. So that's what so dua benda tu dia bergabung sekali lah, which is kita orang jumpa Tuan Haji Azizan, FFG punya NGO yang memang perlukan satu cabang lah untuk medical part dia membantu. Lagi-lagi doktor ni yang diorang tak ada dan susah nak dapatkan. Sebelum tu ada tapi on off. So kita orang bagi komitmen kita orang. Kat situlah yang Tuan Haji Zainal ada platform. Kita orang ada kita orang punya pengalaman dan kita orang punya the way kita orang build. Kat situ dia bergabung. So dia jadilah doktor jalanan tu. I see. Kalau bersama dengan NGO apa tadi? Fit for Gelandangan. Food for Gelandangan. Mereka setiap minggu kan? Betul. Setiap every minggu, Friday. Jumaat. Sama juga dengan doktor jalanan. Ikut serta setiap minggu. Kalau nak jujurnya initial plan kita orang sebab kat sini saya bolehlah cerita kan. Initial plan kita nak buat 2 weekly. Maksudnya pada asalnya. Betul, 2 minggu sekali. Tapi yang ni pun saya jujur, mungkin doa-doa orang-orang yang susah tu kot diorang perlukan bantuan. Sampai setakat ni saya pergi setiap minggu. Dan setiap minggu saya tu dipermudahkan untuk pergi. Bukan saya ada susah ke apa ke tak. Even at a point kalau isteri saya yang perlu teman saya, dia akan teman saya. I see. So that kind of things yang menunjukkan yang macam mungkin itulah Allah dah mudahkan saya untuk bantu orang-orang ni lah. Ya, sebab berbeza kan. Doktor jalanan selalunya pesakit tu pergi klinik. Betul. Ini doktor pula yang pergi cari pesakit. Bukan cari penyakit doktor cari pesakit. Betul. Boleh ceritakan tak pengalaman di awal penglibatan doktor jalanan dengan gelandangan ni? Boleh. Kalau doktor boleh throwback balik. Ya, betul. Sebab initial dia memang saya contact Tuan Fairuz untuk bagi tahu yang saya dah habis perkhidmatan, I want to do something else. So saya ingat lagi the first thing yang dia bagi adalah satu location ni, which is dekat Maidin Jalan Silang. Untuk saya jumpa dia pada waktu dia minta saya jumpa dalam pukul 9.30 malam. Dia tak beritahu pun yang ada ada Food for Gelandangan, NGO, ada orang-orang kita kena tolong. Dia just minta saya jumpa dia kat situ je. So saya pergi, saya ajak kawan saya seorang lagi pasal Dr. Awang ada sekali. Kita orang tunggu, kena sidai lama agak. Dekat 11.30 baru start benda tu. So kat situ kita jumpa Tuan Haji Azizan Zainal first time. Dan kat situ first spot location yang Tuan Fairuz bawa kita orang, memang ada seorang kita orang punya abang lah, dah kita orang dah terlampau rapat dah ni, Abang Mus, berdekatan dengan Maidin Jalan Silang kat hujung jalan tu. Dia memang ada rumah kat atas tu tingkat 3, tapi disebabkan kaki dia ada penyakit diabetic foot ulcer dan kencing manis dia tak terkawal awal-awal dulu. So dia duduk kat bawah tu je. So kadang kaki dia teruk apa semua kan. Start dari situ kita orang pergi cuci luka dia hari-hari. That bonding, rasa nak tolong dia tu yang bond kita orang awal-awal tu dengan Abang Mus. Dan Abang Mus ni ceritalah kesusahan dia macam mana dia ada kat situ. Dia duduk kat HKL dekat hospital sebulan. Turun-turun dah tak ada orang nak sambut atau terima dia apa semua. Macam tu lah dia punya kesusahan dia di awal-awal tu. So saya tak sangka pergi tu very deep rasa dia dekat kawasan tu. Bukan ikut kan mula-mula turun tu nak borak je kan. Borak je. Faham, itulah rezeki. Kadang perjumpaan ni bersebab. Betul kan? Betul. Saya tak adalah orang kata nak explore sangat pergi KL tengah malam pukul 9 tu kan, tak. Saya bukan jenis macam tu. Tapi malam tu saya pergi dan itulah dah diberi rezeki Allah untuk jumpa benda ni. Malam Sabtu pula tu, Jumaat Sabtu yang KL Jam. Kalau macam saya, yalah kita nak cari duit lebih, kadang-kadang kena lokum, tak pun kena ada tugasan dalam tentera. Memang occupied sebenarnya Jumaat malam Sabtu ni kan. Tapi itulah lately almost dah 3 months ke belakang, Jumaat saya memang dipermudahkan untuk pergi. Tak terfikir nak buat lokum dah hari Jumaat malam. Dah perlu dah, cukup dah saya punya. Alhamdulillah. Okey.
Ada tak doktor, yelah bila dah jadi doktor jalanan, mesti dah berjumpa berpuluh-puluh orang gelandangan. Mesti ada yang bukan sekadar periksa kesihatan saja. Mesti ada yang sesi meluahkan perasaan ke. Mungkin ada yang bercerita kisah mereka ke. Ada yang doktor ingat? Okay, so benda ni memang saya sendiri yang rasa, kami sendiri rasa sebab kawan-kawan saya pun go through the same thing. So benda yang awalnya kita orang niat untuk menghilangkan sakit orang. Kita pergi tanya ada batuk, demam, sesama minggu pertama sampai minggu ke 12 macam tu. Tapi sekarang dia dah jadi kepada kenapa diorang berada kat situ. Dia dah jadi sebab diorang dah kenal kita orang, diorang dah tahu kita orang betul-betul ikhlas diorang. So most of the cerita adalah kenapa diorang berada kat situ dan kesusahan diorang. So antara yang memang saya ingat benda ni berlaku dalam 3 minggu lepas, Jumaat yang ketiga minggu lepas. Saya ada nampak ada satu abang ni, dia berdiri je kat tepi baru habis ambil makanan, tapi dia macam berkerut-kerut. So saya pergi kat dia, tanya, abang okey tak, pening kepala ke, nak check tekanan darah ke apa? So dia pandang saya, dia kata okey. So saya tarik dia ke kerusi, saya pasang cuff tekanan darah apa semua, minta dia tenangkan diri. Dan sambil benda tu nak test tekanan darah tu, saya tanya dia, abang kenapa, pening kepala okey ke tak? Lepas tu benda yang dia jawab kat saya memang terus sentap diri saya. Dia kata saya pening, saya tak boleh tidur malam sebab saya rasa nak bunuh diri. So some benda kecil yang niat saya nak yelah bantu orang tu hilangkan sakit kepala dia je, tapi deep inside sebenarnya dia pening sebab dia hari-hari dia rasa nak bunuh diri. So benda-benda tu yang menangkap perasaan kita lah kat sana, besides nak tolong orang. So bila abang tu dah cerita kenapa dia pening, so saya kena tanyalah kenapa rasa nak bunuh diri tu. So dia cerita dia sebenarnya dari Kota Tinggi Johor, dah berada kat KL for 2 years alone. Sebab dia dekat kampung duduk dengan mak dia je. Dia membesar dengan mak dia berdua dan mak dia baru meninggal 2 tahun lepas tu. So dia tak tahu nak bawa diri ke mana. Dia pergi ke KL. Dia kata sekarang dia sewa bilik, tak ada tingkap, tak ada apa, yang menyebabkan dia rasa macam murung dan nak bunuh diri tu. So benda tu memang yalah tekanan, diorang pressure surrounding, dan dia memang bergantung dengan mak dia ni. So saya sebagai orang yang dengar tu, apa saya buat? Saya cuba recall moment yang dia bersama dengan mak dia. And at one point yang menarik dia adalah dia tersenyum. Sebab saya tanya dia kenapa tersenyum. Lepas tu dia kata dia teringat, mak saya kata kena jaga kesihatan, jaga diri. Dalam saya berborak dengan dia tu, dia teringat moment mak dia itu, dan dia tersenyum. Dan dia sejak tu saya jumpa dia setiap minggu. Dia datang untuk borak dengan kita orang je. Dia dah jadi selesa untuk just rasa macam kita orang tempat comfort dia untuk berjumpa. So itulah, daripada merawat penyakit, kita orang even merawat emosi orang juga. Iyalah. Aduh. Secara tak langsung kan. Betul. It's not easy, but itulah rezeki, peluang tu Allah bagi. Dan saya rasa itulah, kalau saya tak buat, siapa lagi nak buat benda macam tu kan. Itu satu. Yang satu lagi saya nak kongsi lagi Yang ni sebab bagi saya agak sedih. Ada satu aunty popo Chinese, nama dia Vivian. Dia ni dekat LRT, bawah LRT Chowkit tu, dekat tengah-tengah tu kan. Dia memang kat situ lah. So ada one day tu saya datang kat dia, dia mengadu kat saya, Doktor, I don't have my blanket, someone stole it. Even orang tu dah lah susah, ada orang pergi curi diorang punya blanket. Ya Allah, ya Tuhanku. So lepas tu dia kata, saya tanyalah, dan aunty popo guna blanket apa sekarang? So dia tunjuklah dekat tepi railing tu kan, was plastik-plastik sampah yang dia potong. So jadi macam selimut saya. Masa tu saya toleh ke belakang, saya nangis dulu, baru saya sambung balik. Minggu depan saya bawa selimut dari rumah saya untuk dia. So since that, benda tu dah 6 minggu lepas kot. So setiap kali datang dia akan tunjuk selimut dia kat saya. Tapi sekarang ada aunty sebelah dia, aunty Yang baru, Chinese juga. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh ada orang lain juga kat situ kan. Dia pun minta selimut sebab dia kata dia nak selimut juga. So itulah, minggu depan saya kena bawa selimut baru lah untuk dia. Tapi sometimes benda ni itulah memori yang kita rasa macam berbaloi lah aku buat benda ni saya kan. Tak dapat nak beli kat mana benda tu. Saya itulah, dalam tentera pun experience kita orang pun tak terbeli. Pergi ke tempat-tempat yang tak tersampai, tapi tolong orang ni something yang itulah pun tak terbeli juga kan. Doktor, cerita pasal buat pemeriksaan kesihatan dekat golongan gelandangan ni kan, ada tak satu ketika yang bila you check sebenarnya benda tu dah teruk? Okay, kalau ni memang ada. Sebab lagi-lagi macam tekanan darah tinggi, kencing manis, gula. And
kita orang pergi tu memang kita orang dah anticipate benda tu untuk ada. It's not something yang kita orang macam takkan jumpa lah apa, tak. Kita orang memang expected untuk dorang punya keadaan, surrounding dorang, umur dorang, kesusahan dorang, apa penyakit-penyakit yang mungkin berlaku. So that's, kita orang readykan kita orang punya ubat, readykan kita orang punya consultation. Sebab kita orang nak kalau jumpa yang emergency, contoh macam tekanan darah tinggi kan, kita orang boleh bagi initial steps untuk rendahkan dulu. Macam minta dia rehatkan diri, bagi air yang cukup, even up to kita orang ada basic ubat untuk turunkan tekanan darah tu lah. Kalau tak berjaya, then we will find a way untuk buat dia faham dan pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan. Sebab nak tak nak, patient tu kena bergerak untuk diri dia sendiri. Bukannya kita orang paksa dia pergi, belum tentu dia daftar walau kita orang paksa dia pergi tu. Macam tu. So kita orang kena buat dia sedar. Maksudnya sedar tu bagi dia education, dan kat situ lah kita orang akan main sentimen keluarga. Ingatkan yang dia ada keluarga, nak kena jaga apa semua kan. So kat situ baru diorang ada sense untuk pergi dapatkan rawatan lanjut lah. Ada tak doktor rasa macam risau, andai kata ada di antara gelandangan ni ada penyakit-penyakit yang berjangkit contohnya. Contohnya HIV positif. Contohnya. Memang risiko tu ada. So kalau ada prosedur yang melibatkan darah apa semua, kita orang akan ambil langkah berjaga-jaga, precaution steps dengan glove, mask apa semua kan. Cuma benda tu kita orang gunakan pada prosedur dan betul-betul perlu. It's not our main orang kata pakaian rasmi. Sebab wearing a mask, pakai mask jumpa dengan pesakit ataupun lagi-lagi orang-orang yang dalam kesusahan, dia put a barrier. Kan? So kita tak nampak senyuman, kita tak nampak expression wajah. Sebab benda tu penting dalam merawat-rawat orang-orang yang susah ni. Ya, kadang trust tu diorang tak ada pula. Betul. Kan? Ataupun diorang tak nak dah pergi check. Nak dapat trust dekat golongan yang cukup lagi senang daripada dapat trust orang yang susah ni. Faham. Tu yang difficulties dia tu. Kan adalah cabaran dia tu. Sepanjang merawat golongan gelandangan ni, apa yang paling banyak penyakit yang diorang ada tu? Kalau ikutkan paling banyak sebenarnya adalah common punya penyakit. Batuk, selsema, demam. Yang ni lebih kepada surrounding je. Diorang punya environment. Bilik sempit, kalau ada simptom tak dapatkan rawatan. Kat situ dia cepat merebak lah kalau dia community yang close kan. Itu yang common lah. Tapi dia sebenarnya berbeza umur, ada berbeza penyakit dia. Kalau yang dah start 40 and above, kat situ akan keluar penyakit-penyakit macam darah tinggi, kencing manis. Dan problem dia, kita orang nak bagi rawatan untuk penyakit-penyakit ni, it needs a commitment. Maksudnya cek darah, pastikan makan ubat, top up ubat. So ada kekangan-kekangan yang agak susah untuk kami buat benda tu kat situ. Kan selalunya kan doktor kan, setiap kali buat aktiviti doktor jalanan tu, berapa lama durasi aktiviti tu? Starting biasanya kita akan kumpul dekat Maidin Jalan Silang, di mana Food for Gelandangan punya NGO berkumpul dan bagi briefing. Kita orang pun akan kumpul kat situ pukul 9.30 ke 10 malam macam tu. Lepas tu kita ada 3 checkpoint sekitar Chowkit tu. It will take around 1 hour every checkpoint. So total yang tu adalah geng-geng gelandangan lah. Will be around 50 up to 100 pun kadang-kadang ada sekitar tu. Tapi yang mendapatkan rawatan tu maybe dalam 20 to 30. Tapi jumlah dia tu ada quite some amount. Maksud doktor mendapatkan rawatan tu macam ada luka-luka, demam, dressing. Betul, kita akan bagi immediate kat situ. So dressing, ubat, itu semua cost tu. Betul. Mana mendapatkan bantuan dari segi kewangan nak beli ubat semua tu? Partly memang doktor jalanan ni dia di bawah Pertubuhan Perdim, Pertubuhan Doktor-Doktor Islam Malaysia, dan yang collab dengan FFG sendiri. Kat situ bawah Perdim ni dia adalah geng-geng doktor-doktor GP kat Malaysia ni bagi bantuan ubat, bantuan pakaian buang. Tapi itulah still memang mencukupi. Dan kalau orang kata nak menerima barang apa semua, ubat-ubatan memang dialukan lah. Boleh bagi kat Perdim ni, bawah NGO Perdim. Doktor, tadi kita ada sentuh pasal mungkin pesakit tu menghidapi HIV positif. Gelandangan yang penagih dadah. Ada juga. Mestilah ada kan? Ada. Dia memang impact dadah terhadap masyarakat ni very bad. Sampai even kalau dalam gelandangan yang susah ni pun diorang boleh menyusahkan that group lagi. Contoh saya boleh bagi, benda memang baru recent. Last week Jumaat,
So dekat Lorong Haji Taib, dekat Lorong Haji Taib ni memang tempat kita orang buka booth. So kat situ kita orang tak bergerak, orang datang. Maksudnya geng-geng golongan miskin bandar, miskin tegak akan beratur dan lalu kat FFG punya kawasan untuk ambil makanan, baju, and then kita orang buka booth kat ujung tu. So kat situ orang akan datang kat kita orang untuk check apa semualah. Lepas tu bila orang datang check untuk tengok apa masalah-masalah penyakit dia apa semua, datanglah seorang budak ni umur dalam 5 tahun, budak perempuan, demam dah seminggu dan selsema, kurang selera makan. Dan yang beritahu tu adalah penjaga perempuan bawa. So bila kita orang check memang betul dia nampak lemah, kurang air, demam. So kita orang ada, alhamdulillah kita orang ada ubat-ubat tu nak bagi rawatan dan kita orang kena explain dekat family member. So dekat situ yang jadi menarik di mana tiba-tiba the penjaga yang bawa tu macam, oh saya bukan the parents. So kita orang macam, oh habis tu siapa? Mak dia kan. So itulah dia datang bisik sebab mungkin agak private dan dia memberitahu, dia kata mak dia memang baru kena penjara, tangkap disebabkan dadah. So itulah dalam cycle tu sendiri pun diorang ada dadah ni yang which is very bad, very boleh membuatkan satu bangsa tu musnah lah. So kesan dia tu boleh nampak lah even dekat kita orang punya level pun ada. Betul. But itulah back to niat kita orang pergi sana untuk membantu. Then we will give our best apa yang kita orang boleh bantu pada that point lah. Itu je. Kan macam-macam sebenarnya gelandangan ni. Yelah ada yang ada penyakit, penagih dadah. Tadi mungkin ada yang nak bunuh diri. Selain daripada doktor, ada tak yang macam memang tak normal pun, orang kata gila, memang dia menghidap ada sakit mental? Betul, sakit mental kalau tanya saya yang betul-betul menunjukkan ada problem memang 100% psychological problem. Contoh schizophrenia, bipolar, yang tu memang kadang-kadang ada di jalanan jadi gelandangan. But most of them sakit mental yang diorang hadapi tu sebenarnya lebih kepada disebabkan tekanan hidup dan kesusahan yang diorang berada tu. Even kalau tanya saya ni yang sekarang ni doktor, letak saya jadi gelandangan, saya pun jadi gila. Sebab saya tak boleh nak handle benda tu. It's not easy putting ourselves in what they are going through. Yelah doktor dah dengar sendiri first hand macam cerita. Yes, macam cerita. Mungkin doktor boleh bagi tahu apa salah faham orang ramai, public berkenaan dengan gelandangan, tapi dari segi POV seorang doktor. Okay. So sebenarnya diorang tak minta untuk berada dekat situ. Diorang takdir Allah memang orang kata menguji diorang di dunia ini, dan diorang tengah berusaha untuk melalui benda tu. So stigma terhadap diorang yang mengatakan diorang manja, memerlukan bantuan perlu dihilangkan atau tak perlu ada pun. Kalau nak tolong, pergi je tolong. Itu je, as simple as that. Without knowing kenapa diorang berada kat situ, tak perlu kita persoalkan as masyarakat. Kita bantu je diorang apa yang perlu. Dan hopefully benda, cara pemikiran dan mentality tu boleh bantu diorang jugalah, daripada kita nampak macam menjauhkan kalau kita ada stigma yang buruk banyak sangat lah. Betul, stigma tu kan. Betul. Doktor, dalam merawat, mendengar cerita gelandangan pesakit yang doktor check tu kan, ada tak yang tiba-tiba rasa macam you boleh relate? Mungkin ada cerita tu ataupun nampak macam kalaulah ni jadi kat parents aku, kalaulah ni jadi kat anakku, contoh. Okay, betul ada. Yang ni jadi 2 minggu lepas. So di mana saya tengah check ni kat Lorong Haji Taib juga. Kat situ ramai patient sebenarnya, ramai pesakit yang datang. So ada satu pesakit maksudnya memang ada penyakit? Memang demam, batuk, sesama. A simple one lah yang diorang perlukan simple rawatan kan. So ada akak ni bawa anak dia which is agak besar, 16 tahun, tapi dia kata dia demam. Cuma raut wajah akak tu macam membuatkan saya nak tanya kenapa akak ada apa-apa ke tak. Sebab dia berkerut, dia macam tak happy. So dia kata anak dia kat rumah ada 3 orang lagi masih tak sihat juga. So, jadi saya minta dia datang dan bawa. Tapi lepas tu saya tanya akak tak okey tu kenapa kan. So dia kata suami dia baru meninggal. Dia balik dari rumah bekerja, tengok suami dia dah terlentang dekat depan pintu rumah dia yang kecil je. Rumah diorang duduk 5 orang, dia ada 5 orang anak. So saya tanya suami dia buat apa, memang bekerja siang dan malam. So punca kematian pun dia tak tahu, sudden death. So nak kata saya ni yang bekerja siang malam juga, belum tentu saya akan pergi bila. Orang yang lalu tu pun dah susah lagi. Maksudnya suami dia balik malam, tengok-tengok dah tak ada, dia tinggal 5 orang anak untuk jaga dan ni kan. So
kesusahan dia tu bila saya letak diri saya kat lelaki tu kan, saya pun macam belum tentu aku boleh lagi nak provide my family the best. Dia bila kita berada dalam situasi tu, kita rasa macam aku punya susah, aku punya stres, aku punya struggle, tak boleh lawan lah. Aku kena bersyukur je apa aku ada sekarang kan. Exactly, Din. Doktor, Yeah. yelah, sebagai doktor jalanan 11 orang kesemuanya, apa yang doktor nampak dari kelemahan terbesar dalam sistem memberikan bantuan kesihatan dekat gelandangan tu? Yalah, mungkin itu sebabnya, ada kelemahan tu, itu sebabnya doktor turun jadi doktor jalanan. Mungkin ada apa-apa lagi ke? Contohnya mobile clinic ke? Untuk makluman Din, Malaysia punya sistem kesihatan is one of the best in the world. Kan? Sebab up And till now, cheapest. and saya pun nak cakap, up till now we just need to pay RM1 to be checked and untuk mengetahui apa masalah kita, dan sometimes up to RM5 lah kalau ada extra procedure. Cuma itulah yang menjadi isu dia, menunggu lama. Bagi saya tak ada masalah menunggu tu, is because memang ramai orang perlukan that service. Cuma with that RM1 and RM5 kita boleh deliver a good apa orang kata, good health system kepada orang. Cuma the problem macam even kita kan, saya, awak, kalau kita sakit kita perlu pergi ke tempat tu, betul? Kita perlu naik Grab, kita perlu bawa kereta sendiri, motor jalan sendiri. kaki ke kalau gelandangan? Betul. Diorang tak mampu. Diorang nak jalan pun kaki diorang dah sakit. So diorang punya kekurangan tu yang menyebabkan diorang tak boleh sampai ke tempat kesihatan tu. Bukannya kesihatan tu yang tak bagus, yang diorang tak dapat. Diorang sendiri punya kekangan tu yang menyebabkan diorang tak boleh dapat rawatan tu sepenuhnya betul-betul. So di situlah kita orang datang. Kita orang datang untuk tolong apa semua, just bagi apa yang perlu dan mampu kita orang lah. Doktor, mesti ada lagi benda yang tak cukup dari side kumpulan doktor jalanan ni. Mungkin doktor macam nak buat shout out ke, atau nak bagi tahu okay, ada lagi tak cukup ni. Mungkin kalau ada dapat bantuan luar sana ke, mungkin macam ada doktor psikologi ke yang boleh join. Betul. Kan? Boleh sangat-sangat dialukan sebab apa yang kita orang tengah cuba buat ni is just a concept and also idea untuk buat orang faham yang kita kena tolong orang. Dan kita orang dah sediakan FFG dah ada dan sediakan platform tu. So kalau ada masa, kalau ada ni, datang join kita orang dekat Maidin Jalan Silang, Sinar Kota tu, ataupun Lorong Haji Type 1 hari Jumaat malam. And you can experience it on yourself supaya faham rasa kita orang tu. Faham. And one more thing is not just by taking pictures and videos. Yang tu yang saya agak kurang suka, sebab makin lama dia benda tu, yelah, diorang nak jadikan content. But there's a way to do a content tanpa menyinggung hati diorang. Faham tak? Okay, faham. Patutnya kita pergi tegur diorang dulu, salam diorang dulu, bukannya kamera di depan muka diorang dulu. Benda-benda tu yang makin lama saya nampak, dan kalau saya rasa tak okey, saya akan tegur lah macam tu. Kan, satu teguran yang diperlukan juga Betul. sebenarnya. Kadang orang tak nampak. Orang tak nampak ataupun kan. mungkin dia tak perasan terniat. pun. Dia tak niat pun. Tapi kau kamera. No. Dia salam dulu. Ni so baru kita buat kamera tu apa semua. Tak salah pun. Explain dulu ke nak buat apa. Betul. Diorang okey je. Doktor, doktor jalanan ni sekarang ni memang aktivitinya di Lembah Kelang saja. Dekat KL tu. Sebab kita orang memang apa orang kata, collab lah dengan Food for Gelandangan NGO tu. So kita orang gunakan NGO tu sebagai platform kita orang untuk membantu orang di kawasan yang dia bantu tu lah. Maidin Sinar Kota, Chowkit, lepas tu Lorong Haji Taib. Ada tak perancangan mungkin nak buat doktor jalanan cawangan Ipoh, doktor jalanan cawangan Penang? Itulah untuk doktor jalanan tu berada kat Omai Media pun kita tak pernah rancang. Tak terfikir boleh sampai sejauh ni doktor jalanan tu. Kita orang punya niat doktor jalanan tu kat situ je. So kalau ada rezeki Allah tu bagi kan, ada orang nak tolong kat sana, nak label kat as doktor jalanan, buat apa salah dia kan? Selagi diorang mampu untuk faham yang kita orang ni, kami ni memang memberi bantuan untuk orang nak jadi sihat. Bukannya ada niat ataupun ada benda-benda lain lah untuk menggunakan dorang tu. Faham? Doktor, ialah selain daripada merawat tadi, kadang jadi tempat luahan perasaan juga daripada golongan gelandangan ni. Doktor pernah ada tak terfikir mungkin cara macam mana kita nak bantu golongan gelandangan ni keluar dari kitaran hidup mereka di jalanan, doktor? Daripada ialah perbualan dengan mereka tu. Mungkin sebenarnya ada cara ni. Sebenarnya awak ni tak teruk sangat pun.
Betul. Okay. So bila kami berada di situasi tu first hand, berada kat situ, kita orang memang buat observation tu, kita orang perhati apa yang perlu, apa yang kami boleh tambah baik untuk mengeluarkan diorang dari dalam circle yang inilah gelandangan ni. Tapi bila kita orang tengok balik, it needs require a lot of group of people yang boleh bagi komitmen untuk bantu diorang ni, baru diorang boleh betul-betul keluar. It's not just satu NGO ataupun satu doktor jalanan punya team yang boleh bagi semangat, bagi kata-kata dan diorang akan keluar. Tidak. Sebab diorang berada at the lowest point of their life. So it will require a lot of bantuan-bantuan government, NGO untuk monitor dan pastikan diorang dapat saluran-saluran bantuan tu dengan betul. Yang sekarang diorang tahu ada saluran, tapi saluran tu diorang sendiri tak dapat explore dan dapat benda tu. So kalau diorang boleh jumpa benda tu betul-betul, then should be okay. Diorang dapat keluar dari kitaran diorang, tapi support system tu perlu ada lah, sebab diorang nak sustain tu pun agak susah. Betul. Because some of them memang diorang dibuang keluarga. So diorang nak masuk balik dalam sistem tu susah. Mungkin perlu sediakan kerja, sediakan ekosistem untuk diorang to have their own new life kat situ, then boleh be okay lah. Ada tak antara yang dirawat oleh doktor gelandangan ni, bila check balik dia cerita asal usul dia tak sangka seorang yang berkejaya tiba-tiba jadi seorang gelandangan. Okay, itulah dia sebab baru minggu lepas ada seorang makcik ni, makcik Aisyah dekat bawah LRT Chowkit tu. Dia yang ni yang menarik, dia tahu kita orang semua bekas doktor tentera. So kita orang semua bekas doktor tentera, tiba-tiba yang dia berkata-kata tu adalah semua kenalan tentera. Dia kenal doktor ni, dia kenal panglima tu. So pada waktu yang dia kenal tu, kita orang rasa macam adakah dia someone ke apa kan. Tapi rupanya tak, dia lebih kepada memori dia. Memori dia dengan suami dia apa semua dekat Lumut. Suami dia bekas tentera. So suami dia bekas tentera tapi dah meninggal. So dia dah alone dah. So memori lama dia tu yang ada. Yang mengingatkan dia. So bila kita orang datang kat dia tu, dia yang macam orang kata nak connect balik lah dengan yang memori dia. Mungkin tiba-tiba dia dah rasa macam ternampak, and dia rasa macam nak berborak. Tepat sekali. So kita orang mampu connect dengan dia up to level yang tu lah untuk melegakan perasaan dia tu. Faham. Doktor, selain daripada merawat gelandangan, juga pergi ke lorong Haji Taib, and saya rasa dekat situ pun demografi umur pun ada macam-macam dia, betul kan. Ada yang orang tua, ada dewasa, ada sehingga ke kanak-kanak. Betul. Macam mana pengalaman merawat kanak-kanak? Mungkin sometimes mencabar kan? Ya kan? Dia mungkin tak mencabar. Mungkin dia nak explain dia sakit apa tu pun susah. Dia tak mencabar. Dia lebih, kalau tanya saya kan, bukan. Dia sebab saya ada anak 2 orang, saya pastikan anak saya cukup semua. So untuk nampak anak-anak tu macam tu, saya rasa sebab dan apa saya buat? Saya bawa anak-anak saya tu datang. Doktor bawa anak saya datang. Dan bila FFG ni, diorang ada bagi mainan tau untuk kanak-kanak kat situ. So saya sebabkan saya terlampau sayang anak-anak saya, kita orang pastikan semuanya cukup. So untuk dia rasa tak cukup tu susah kan. Even semua orang yang ada anak pun akan buat benda yang sama. So benda ni menyediakan satu platform untuk anak kita nampak apa itu kesusahan orang dan macam mana kita nak bantu. So awal-awal anak saya pergi tu bergaduh mainan tu dekat dengan budak-budak tu. Yelah sebab diorang nak mainan tu kan. Tapi kat situlah saya dapat ajar diorang untuk tengok betapa susahnya diorang tak cukup mainan. Tengok parents dia. Kat situ dia faham. Dan diorang lama-lama dia ambil mainan tu dan bagi kat orang tu. Itu yang saya nak. Value dia ambil mainan dan bagi kat budak-budak tu. Itu yang saya tak boleh nak ajar kat tempat lain. Betul. So boleh bawa kalau ada ni kan, siapa ada parents kan nak ajar benda-benda tu, boleh bawa juga untuk kita ajar lah. Faham. Ada tak detik yang macam kanak-kanak dekat situ ke mungkin cakap macam nak jadi macam doktor lah? Banyak. Kan? So benda tu yang menguatkan kita orang lagi. Dan kadang-kadang kita orang ada dapat bantuan, contoh macam MedTech punya farmasi ni kan, dia bagi suplemen-suplemen untuk budak-budak tau. So benda tu kita orang bagi kat kanak-kanak kat situ. At one point diorang memang beratur, kita orang bagi teka-teki apa semua untuk diorang dapatkan benda-benda macam saffron, benda mahal sebenarnya. Tapi itulah rezeki diorang. So kita orang kongsi benda tu kat diorang kan. So ceria, senyuman kanak-kanak ni memang tak ternilai. So kalau kita berjaya dapat benda tu, saya balik walaupun 4 pagi, rasa puas je.
Tidur nyenyak je. Cukup je semua rehat tu. Doktor, sajalah soalan santai-santai. Andai kata you ada satu super power tu, you rasa super power apa yang you perlukan untuk bantu golongan yang doktor dah jumpa tu? Super power. Saja. Maybe I want to be Batman. Okay. Sebab dia ada duit tu. Duit tu kita boleh bagi. Saya tak ada guna duit tu. But itulah orang kata Batman ni dia tak tunjuk dia punya keheroan dia. Siapa dia. Saya tak perlukan fame, nama saya untuk dibanggakan. Saya nak tolong orang tu secara sesenyap yang boleh, seikhlas yang boleh, supaya pahala saya tu sampai ke akhirat nanti. Yeah. Saya jadi Robin lah. Nak join juga. Tapi mungkin kita orang macam kami ni macam Avengers dah. Sebab Yelah. kita orang ada karakter kita. Betul, kita orang ada karakter kita orang masing-masing. Dan mungkin Tuan Fairuz tu Nick Fury kita orang. Dia punya kepala dia. Tapi doktor, lupa pula. Kan 11 orang tu Betul. selalunya macam mana pergerakan? 11 orang sekali ke tak kan? Okay, awal-awal dulu sebelum bulan April tahun ni, masa tu klinik Khidmat Setapak tak buka lagi. Kita orang memang beramai-ramai. Up tu kadang-kadang 10 orang, 6 orang. Sebab klinik Khidmat Gajah Utama dah buka dah 1 year ago. So kat situ memang ada 2 operator lah. So yang 2 tu akan rotate. Okay. So pada masa tu memang ramai sikit lah. Meriah sikit, kita orang boleh bantu ramai orang sikit. Tapi sekarang kita orang klinik daran, kita orang bergilir. Okay. So akan pergi dalam 2-3 orang. Kat situ kita orang minta bantuan isteri kita orang, kawan-kawan kita orang yang ada. Dan sekarang pun banyak volunteer yang contact kita orang untuk datang membantu. Doktor-doktor kat luar sana, doktor-doktor KKM ada juga yang nak membantu. Juga, betul. Dan tak semestinya doktor, yang dalam bidang perubatan, nurse pun ada yang contact untuk membantu. So benda tu jadi seronok. Jadi macam yelah ada orang yang menyokong dan faham nak buat benda tu. Dan bila diorang sampai, saya nak diorang tengok apa yang kita orang buat dan diorang buat juga benda tu. Bukannya menengok je. Dia tak sama kan. Faham. Sebut pasal KKM. Jadi doktor dah bukan berada di bawah tak ada KKM. dah. Bukan. Dan juga bersara tu. Betul, dah bersara habis dah dalam. So maksudnya keluar dari KKM dan keluar kita dari keluar dari Mindef lah, Kementerian Pertahanan. Okay. Sebab kita orang servis kita orang dalam Kementerian Pertahanan. Tapi itu yang menarik. Kita orang 11 orang, semua tu ada background ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Dekat situ kita orang 11 ni semua ada karakter. Contoh macam doktor dekat Air Force, doktor dekat Navy. Pengalaman dia berbeza. Ada yang pergi Lubnan, ada yang duduk dekat hospital Tunku Mizan, ada yang duduk dekat bahagian kanak-kanak. So 11 orang ni semua ada karakter lain-lain. Yang bila kita bergabung, kita orang ada satu nilai yang boleh membantu orang in any ways pun. Itu yang jadi seronok dia tu lah. Sibuk juga nak tanya macam kenapa mengambil keputusan keluar dari KKM and bersara? Keluar dari askar lah. Askar. Betul. Dia lebih kepada itulah rezeki kita orang tak panjang kat dalam tu untuk menyambung pelajaran kita orang tak dapat peluang tu. So that's why kita orang decide to explore a new adventure dalam hidup kita orang. Yang kita orang tahu akan susah sebab yalah kita orang decide untuk selain daripada doktor jalanan ni kita orang buka klinik. Kita orang buka our own klinik. So it's not easy and challenging. But itulah kita orang niat untuk buka klinik tu untuk tolong orang. Maksudnya either way pun Allah akan bantu kita orang balik lah. Alah kiranya just bersara tu jadi dari Mindef lah kan. Betul. Di dunia perubatan tu masih lagi. Once a doctor always a doctor lah. Dia dah jadi satu kehidupan, bukan satu pekerjaan dah. Dan bukan doktor-doktor biasa. Doktor jalanan ni. Doktor cari pesakit tau. Bukan pesakit je doktor. Betul. Pesanan doktor sendiri kepada masyarakat yang memandang rendah kepada golongan gelandangan, memandang kotor, memandang enteng. Ada satu stereotype. Betul, stigma kan. Stigma. Betul. So, okay. Kepada rakyat Malaysia kat luar sana, percayalah, tahulah, diorang tak minta diri diorang berada kat situ dan tak ada siapa minta untuk jadi susah. Sebab tak senang nak lalui apa yang mereka lalui tu. Dan bila diorang dah cerita kat saya dan saya faham, saya tahu kenapa, saya pun tak boleh nak bayangkan hidup saya lalui apa yang diorang lalui. Jadi selagi korang mampu dan apa yang korang nampak doktor jalanan ni buat, kita orang cuba nak mencetuskan perasaan, idea, rasa untuk membantu orang tanpa kita perlu tahu background dia, latar belakang dia, siapa dia, kenapa. Niat kita pada masa tu untuk tolong, kita tolong seikhlas yang boleh. Sebab insyaAllah balasan dari Allah in any ways pun akan ada. Balasan yang baik lah. So kat situ saya minta rakyat Malaysia kalau boleh
hilangkan stigma tu. Sebab yalah, diorang tak minta untuk berada kat tempat-tempat tu. Kalau ada yang kata dekat doktor tak payahlah tolong golongan gelandangan ni, diorang tetap gelandangan juga dekat situ juga. Betul. Nanti contoh kalau ada apa-apa jadi kat diorang, tak ada orang pun nak datang. Betul. Pengebumian contohnya. Betul. Yelah kadang orang kita ni mulutnya laser. Betul. Apa nak kata dengan orang macam tu? Saya akan tak berkata apa-apa, saya tetap akan pergi tolong dorang. Sebab niat saya tak akan terganggu dengan kata-kata orang tu. Sebab memang dari awal saya buat, saya tahu dah kesusahan tu akan ada. Dan tapi itulah, kesusahan tu dah hilang. Dan yang sekarang ni saya dapat betul-betul buat, bukan saya, kami, kawan-kawan kita orang dapat tolong orang-orang tu. Itu Dan yang penting itu yang penting. Dan kepuasan tu tak datang dengan nilai duit pun, dia datang kat hati je, perasaan je. Faham. Doktor, setiap apa yang kita buat ni, of course kita ada goal, misi yang kita nak capai tu. Doktor jalanan sendiri, apa impian ataupun harapan doktor terhadap golongan gelandangan ni? Okay, benda ni memang kami dah lama bincang sesama 11 orang kami. Misi kami sebenarnya kami pun tak nampak lagi. Sebab kita orang punya target adalah selagi kita orang mampu, kita orang boleh. Yang tu kita orang perlukan doa daripada orang rakyat Malaysia. Doa yang kita orang mampu, kita orang akan tolong orang. Kita orang tak ada end point, kita orang tak ada matlamat. Kita orang selagi kita orang boleh, kita orang akan buat. Itu je. Dan mungkin ada di antara penonton OMM Podcast sebelum ni kan teringin sangat nak membantu golongan gelandangan ni, tapi mungkin tak tahu lagi macam mana langkah pertama tu. Mungkin doktor boleh bagi kata-kata sikit. Okey, boleh, baik. So macam saya beritahu dari awal tadi, Doktor Jalanan ni dia duduk bawah NGO FFG, Food for Gelandangan. So kalau ada sembarang sumbangan, makanan, pakaian, mainan, wang ke apa, boleh lalu dorang, lalu pertubuhan tersebut. Ataupun kalau ada yang nak derma dari segi ubat-ubatan, ataupun barang pakai buang untuk dressing, boleh lalu Perdim, Pertubuhan Doktor-Doktor Islam Malaysia. So macam kita orang Doktor Jalanan, kita orang tak daftar mana-mana, kita orang memang buat kerja kita orang tolong orang je. Dan kita orang duduk bawah NGO ni lah untuk dapatkan bantuan yang perlu tu. Yang tu boleh contact Perdim. Kalau yang nak membantu dari segi medical part, bantuan tim kesihatan ni, boleh contact direct je kat kita orang sebenarnya dekat nombor telefon Klinik Hikmat Setapak. Dan biasanya saya yang akan layan benda tu lah. Saya akan bagi tempat dia kat mana nak berkumpul. So mana yang dapat datang tu, dia memberi kita orang satu, orang kata, semangat baru. Yang macam perjuangan kita orang ni betul lah. Setiap kali ada orang datang. Dan at one point, kekangan saya pun tu lah, saya pun tak tahu nyawa saya sampai bila. At least kalau satu hari masa nanti saya tak ada, benda ni boleh diteruskan walaupun bukan saya. Benda tu dia ada orang yang tetap akan datang. Benda tu lah. Tu harapan saya sendirilah. Kami juga lah. Tapi dari 11 orang Doktor Jalanan tu, dia boleh tambah jadi 12, 13, 14, 15 ke? Dia punya yang tu pandai. Boleh tetap sama. Dia cuma yang asas kami tu, kami punya brotherhood 11 orang tu is macam mana tercetusnya. Tapi selepas ni siapa yang nak join, tetap kami anggap keluarga lah. Sebab dia kena faham apa niat kami. Niat kami nak tolong orang, selagi boleh tolong tanpa mengharapkan apa-apa balasan kat dunia ni. Macam tu lah. Contoh yang terbaik kita dah nampak dah kan. 11 orang Doktor Jalanan. Kalau anda semua kat luar sana pun ada expertise dalam apa-apa bidang. Contohnya bidang psikologi kan. Betul. Psikologi jalanan. Gigi boleh, dental boleh. Dentist jalanan. Betul. Kalau ada yang nak ni, tak ada masalah. Kaunselor jalanan. Host jalanan. Jadi live host mungkin boleh share lah kan apa yang diperlukan oleh gelandangan tu dekat TikTok contoh kan. Kalau kita tengah mencari apa yang boleh disumbangkan tu kan. Doktor memandangkan ada murid-murid, pelajar-pelajar di luar sana mungkin nak menyambung medik. Mungkin ada di antara penonton kita hari ni parents, ada anak ataupun ada pelajar tu sendiri ingin jadi seperti doktor-doktor ni kan. Mungkin ada nasihat perjalanannya macam mana untuk pergi ke arah doktor. Jangan give up. Sebab ada orang macam, alah give up nak apply pun tak boleh. Contoh. Faham, betul. Nak bergebut pula. Okay, so kalau macam tanya saya dari awal, dari saya kecil lah, yang saya ingat dulu-dulu memang salah satu kenapa saya boleh jadi doktor ni memang doa mak ayah.
Nak mak ayah memang kata jadi doktor. So kalau kita ada anak, kalau kita memang niat nak ni, kita selalu sebutkan benda tu. Sebab apa yang kita cakap tu doa. Kedua, minat. Nak tak nak, minat tu kena ada sikit lah. Paling kurang pun kalau tanya saya dalam 30%. 30% pun perlu. Sebab nanti kena jumpa darah, bau, hanyir. Yang tu yang nak kena endure tu. Kat situ minat diperlukan. So kalau minat tak ada, give up, pengsan. Biru. Yelah, bukan nak bau senang, tengok je kan, kena pegang kan. Kena pegang dan bagi apa orang kata review. Yes, kena ada. Itu yang penting. Betul. Minat tu nak tak nak kena ada. Lepas tu baru datang niat. Niat tu kat situlah yang indahnya jadi doktor. Kalau kita betulkan niat betul-betul nak tolong orang, nak bantu orang, kat situ ada bantuan Allah ataupun siapa-siapa untuk memudahkan kita dalam perjalanan tu. So kena siasat betulkan niat. Bukannya jadi doktor nak jadi kaya, pakai kereta besar, kerja jadi doktor swasta. Itu niat yang salah lah. Kalau bagi saya lah, rugi. Sebab doktor ni dia dah ada peluang dah untuk buat benda-benda tu. Faham? Tambah kalau kita Islam ni, kalau buat benda baik dapat pahala. Betul. Itu yang penting. Okay, saya rasa ada banyak dah input, ada banyak dah pengajaran hasil daripada pengalaman yang doktor kongsikan pada hari ini. Diharap ada banyak jugalah perkongsian yang boleh membuka mata anda melihat gelandangan ni dari segi persepsi lain, menukar persepsi anda daripada persepsi buruk kepada golongan gelandangan, tengok mereka dari kacamata insan yang lebih baik. Betul. Yes, kalau kita tak mampu nak tolong di lapangan tu, janganlah mengata buruk di internet. Sebab anda tak memberi apa-apa kebaikan pun. Jadi sekali lagi terima kasih Major Dr. Ali Farhan bin Ali Muddin. Walaupun bersara tetapi dia punya khidmat pertolongan tu takkan bersara, doktor. InsyaAllah. Amin. Doakan kami. Amin. InsyaAllah. Terus bersama kami dalam OMM Podcast tanpa tapatan. Terus bersama kami dalam OMM Podcast tanpa tapisan, cerita sebenar kami siarkan. Assalamualaikum. OMM Podcast.